Kau dari KL. Assalamualaikum. Dekat sini Ayu nak bagi tahu pasal video viral tentang blok kereta di Wangsa Maju yang petang tadi lingkungan dalam pukul 2 macam tu. Hasil daripada viral tu, Encik Muhammad telah buat report atas kesalahan daripada pihak Ayu, di mana Ayu dah tak dapat mengawal, orang kata emosi Ayu, jadi Ayu telah melakukan kerosakan kepada kenderaan Encik Muhammad. Dan tujuan Ayu buat video ni untuk memohon maaf kepada Encik Muhammad, sebab Encik Muhammad orang kata orang yang dikenali, orang kata apa, ada bisnes. Jadi sedikit sebanyak video tu merosakkan nama Encik Muhammad dan reputasi isteri Encik Muhammad, di mana nombor plate ni pun dah tersebar. Jadi Ayu minta jasa baik korang, mana yang dah sebarkan video tu minta tolong padam, jangan sebarkan lagi, sebab benda ni terjadi pun atas kesalahan Ayu sendiri. Ayu tak dapat mengawal emosi Ayu dan Ayu tunjukkan kesalahan yang Ayu dah buat. Ayu menggunakan nut kereta di 4 penjuru, 1, 2, 3, 4. Jadi kami dah ambil kata sepakat di mana Encik Muhammad akan hantar kereta ni untuk dihantar repair dan ditanggung sepenuhnya oleh Ayu. Dan jika Ayu ingkar ataupun Ayu gagal membayar amount untuk repair ni, orang kata ini adalah kesalahan yang telah Ayu buat, di mana menggunakan emosi. Dan alhamdulillah Ayu dapat meminta maaf kepada pihak Encik Muhammad dan isteri dia. Dan bagi Ayu peluang lah belajar daripada kesilapan, jangan menggunakan kekerasan apa semua.